Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam rukun negara. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang aris lagi bijaksana, div-div kehormat, guru-guru, rakan-rakan peserta serta hadirin saya hormati sekalian. Indah sungguh si bunga melati, harum mewangi di tepi halaman. Rukun negara penyatu hati, teras perpaduan sepanjang zaman. Hadirin yang saya muliakan, sesungguhnya pembangunan fizikal tanpa pembangunan sahsia ibarat sebuah bangunan yang indah nian tetapi rapuh dasarnya. Atas kesadaran inilah, selepas peristiwa 13 Mei 1969, lahirlah Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah kebangsaan yang menjadi kompas dalam membentuk identiti dan kepribadian rakyat Malaysia. Persoalannya, pernahkah kita menghayati kelima-lima prinsip tersebut dan menjadikan sebagai pedoman kehidupan? Justru izinkan saya mengupas 3 prinsip yang menjadi tunjak pembinaan negara bangsa, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang saya kasihi, hadirin yang saya kasihi sekalian, prinsip pertama yang rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan dan bukanlah suatu kebetulan prinsip yang diletakkan pada kedudukan yang paling utama. Hal ini dikatakan demikian kerana agama menjadi tonggak pembentuk akhlak dan peribadi seseorang. Individu yang benar-benar yang menghayati ajaran agamanya tidak hanya takut kepada penilaian manusia, tetapi sadar bahawa setiap tindakan membawa tanggungjawab yang lebih besar di sisi Tuhan. Kesadaran batin inilah yang menjadi benteng dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti. Namun begitu, dunia pasca moden hari ini memanifestasikan hakikat yang membimbangkan. Kemajuan teknologi yang membawa gugatan terhadap nilai tersebut. Penipuan dalam talian, buli cyber dan penyebaran fitnah semakin berluasa apabila kecanggihan teknologi tidak disertai dengan kematangan intelek dan spiritual. Sebagai tamsilnya, wujudlah segelintir individu yang tegar menyebarkan maklumat palsu sehinggakan menjejaskan maruah pihak lain tanpa memikirkan impak sosial, semata-mata demi mengejar keuntungan duniawi. Sesungguhnya, apabila hubungan manusia dengan Tuhan dipukuhkan, hubungan semasa ini juga akan menjadi lebih harmoni. Hadirin sekalian, jika prinsip kepercayaan kepada Tuhan membentuk jati diri individu, maka kesetiaan kepada raja dan negara pula membentukkan jati diri kita sebagai seorang warga negara. Kesetiaan bukan sekadar menzahirkan melalui kibaran jalur gemilang atau nyanyian lagu negaraku, tetapi mampu meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri sendiri. Malaysia beruntung mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang menjadi lambang kesinambungan sejarah dan penyatuan rakyat. Asbab inilah menghormati institusi raja, mematuhi undang-undang serta mempertahankan kedaulatan negara merupakan tanggungjawab setiap rakyat. Namun begitu, nilai patriotik pasca moden kini mendepani pasca robak alaf baharu yang menitip di ruang digital. Penyebaran dakwah palsu, ujaran kebencian dalam provokasi di media sosial ampuh menggugat keharmonian yang telah dipasak sejak sekian lama. Sebagai generasi pewaris watan, kita dituntut untuk menjadi pengguna media sosial yang cakna. Janganlah kita menjadi asbab kerana jurang perpecahan. Sebaliknya, jadilah penereju kepada keutuhan perpaduan. Janganlah sesekali kita alpa. Patriotisme bukanlah suatu simbolik bermusim tak kala tibanya rukun kemerdekaan. Sebaliknya, merupakan nilai murni yang berakar umbi dalam saunu dari setiap rakyat Malaysia. Hadirin yang saya hormati, prinsip pamungkas yang ingin saya cerahkan ialah kesopanan dan kesusilaan
yang merefleksikan citra hakiki masyarakat Malaysia. Persoalannya, apakah signifikannya sesebuah kemajuan material sekiranya rakyatnya kian terpesong daripada adab dan budi bicara? Benarlah diktub Melayu, yang kuri itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Namun gugat terhadap nilai ini semakin meruncing tatkala sebahagian anak watan tewas dalam mengawal pelataran lisan mereka. Perbezaan hikmah yang sepatutnya menjadi ruang wacana intelektual kadangkala berubah menjadi serangan peribadi akibat kedangkalan kematangan dalam berkomunikasi. Oleh itu, setiap individu mempunyai obligasi untuk menjaga tertib bicara dan etika sama ada kehidupan nyata mahupun di alam maya. Berbicara dengan hikmah dan menegurlah dengan berhemah. Sesungguhnya, apabila kesopanan dan kesusilaan menjadi budaya hidup, perpaduan akan terus diperkukuhkan dan dapat dikecapi bersama. Hadirin yang saya muliakan, tidak dapat disangkal lagi bahawa kepercayaan pada Tuhan membentuk insan yang berintegriti. Kesetiaan kepada raja negara melahirkan rakyat yang patriotik, manakala kesopanan dan kesusilaan membina masyarakat yang beradab serta bersatu padu. Persoalannya, adakah kita mahu menjadi generasi yang sekadar mampu melafaz baik-baik rukun negara, atau generasi yang benar-benar menjiwai serta menterjemahkan dalam lakuan dan perbuatan? Hayatilah prinsipnya, semerbakkanlah persatuannya, mempertahankan kedaulatannya. Sesungguhnya, selagi rukun negara dijunjung tinggi, selagi itulah Malaysia akan terus berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Dengan lafaz bersekutu bertama mutu, marilah kita berganding bahu demi Malaysia yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih.